Hai geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke vlog istimewa aku. Hari ini, aku nak bawa korang imbas kembali sebuah perjalanan yang mengubah hidup aku. Jujur, masa mula-mula pasang niat, bercampur bau rasa takut dan teruja. Takut sebab ini kali pertama ke Tanah Suci, timbang kalau ada salah silap dalam ibadah. Tapi, rasa teruja nak tengok Kaabah depan mata, nak jadi tetamu Allah, itu yang mengangkasi segalanya. Jadi, duduk relax, ambil nafas dan jom aku kongsikan detik-detik penting, cabaran yang aku hadapi dan momen yang paling deep yang aku tak akan lupakan sepanjang berada di Mekah dan Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat tinggal kota Madinah. Assalamualaikum geng. Sekarang aku dah berada di dalam bas. Baru sekejap tadi pas bergerak meninggalkan hotel. Jujur aku cakap, perasaan tu bercampur bau. Hati ni rasa berat sangat nak tinggalkan ketenangan di Masjid Nabawi. Tapi dalam masa yang sama, jiwa ni meronta-ronta nak menyahut panggilan Allah di Mekah. Perjalanan hari ini akan mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Ibu Madinah. Lepas dulu Madinah akan menjangkau Rukun. Betul? Saya dah lagi. Rukun betul. Saya lagi tak betul. Okey, Ruk. Apa nak buat sekarang ni kita Islam belahan. Kita tinggal ke Madinah. InsyaAllah rezeki dengan izin Allah pada umur kita akan. Lihatlah pemandangan di luar sana. Inilah suasana perjalanan darat di Arab Saudi. Kita akan melintasi hamparan gurun yang luas, yang luar biasa. Perjalanan yang moden dan mulus dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang kering dan tandus. Pemandangan ini benar-benar memunculkan refleksi. Kadang pemandangan ini terasa seperti melintasi sejarah. Kita membayangkan bagaimana dulu para khalifah dan Nabi Muhammad SAW juga melintasi jalur ini di bawah matahari yang terik. Pemandangannya mungkin tandus, tapi terasa begitu damai dan sakral. Di setiap detik perjalanan ini, aku berusaha untuk terus melantunkan tarbiyah. Sebelum kita betul-betul menuju ke Mekah, ada satu tempat penting yang wajib kita singgahi, iaitu Mikat Zulhulaifah atau yang sering disebut Bir Ali. Di sinilah kita wajib mengambil mikat atau batas di mana kita berniat ihram, mengenakan pakaian ihram dan memulai pantangan-pantangan umrah. Semasa kita di Bir Ali, kita sudah pun mandi sunnah, solat sunnah ihram dan melafazkan niat. Begitu niat diucapkan, kita sudah resmi berstatus muhrim. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Korang nampak tak tu? Itu sepadan tanah haram. Kita dah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Tengok tu, nampak tak menara jam dari jauh? Masya Allah, debaran tu makin kencang. Sekejap lagi kita akan check in hotel, letak beg dan terus bergerak ke Masjidil Haram untuk menyempurnakan umrah pertama. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di hotel Jabal Omar Comrade Mekah. Macam korang nampak, beg semua pun staf dah tolong angkatkan. Servis kat sini memang laju. Sekarang ni kita berada di Jabal Omar Comrade Hotel. Lokasi dia memang super, dengan sangat dekat Masjidil Haram. Memang terasa eksklusif sangat. Staf dekat sini pun sangat welcoming. Korang tengoklah vibe masuk je lobby ni. Benda pertama yang korang akan perasan ialah bau dia. Bau oat dan bunga segar yang sangat wangi. Terus rasa tenang, hilang penat perjalanan tadi. Satu benda pasal Jabal Omar ni, lokasi dia sangat strategik. Dekat dengan masjid, tapi cukup jauh sikit dari kesesakan orang ramai masa keluar masjid. Just nice.
Okey geng, aku dah sampai di bilik. Aku tak nak lengahkan masa. Badan memang penat sikit, tapi semangat tu mengatasi segalanya. Aku akan bersiap sikit, ambil wuduk baru dan kita terus ke Baitullah. Aku akan bawa korang melihat Kaabah buat pertama kali. Aku review sikit bilik yang aku duduk di Mekah. Korang jangan jealous tau. Bilik air pun sangat bersih, lengkap dengan amenities. Penting je kita recharge tenaga dalam suasana selesa macam ni supaya ibadah kita nanti lebih fokus. Luas, sangat spacious. Mereka bentuk dia modern, contemporary, tapi masih ada sentuhan Islami. Dan tilam dia, ni kalau baring lepas balik dari tawaf ni, memang nikmat rehat yang sebenar. Sekarang, pukul 11 malam, waktu Mekah. Rasa berdebar sangat hati ni. Subhanallah. Hari ini adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu. Kita baru je sampai dan check in. Dan sekarang, aku tengah bersiap untuk turun ke Masjidil Haram untuk buat umrah yang pertama. Aku berdoa dapat sempurnakan ibadah ini dengan lancar. Jom kita gerak. Perjalanan dari hotel ke masjid tak jauh, tapi setiap langkah tu rasa macam mimpi. Dulu tengok dalam TV je, sekarang Allah jemput aku jadi tamu je. Allah, engkau dekat. Allahu Akbar. Itu dia, kiblat kita, tempat kita sujud hari-hari. Hambamu menangis karena kemurahan. Ya Allah, terima kasih kerana izinkan aku sampai ke sini. Rasa macam tak percaya ada depan Kaabah. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Alhamdulillah, selesai 7 pusingan tawaf. Sekarang kita solat sunat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam sepuasnya dan teruskan dengan sa'i dari Safa ke Marwah. Sekarang, rukun terakhir iaitu tahallul atau bercukur bergunting rambut. Ini tandanya kita dah bebas dari pantang larang ihram dan selesai umrah kita. Di segala waktu, semua bersujud memuji. Alhamdulillah, selesai sudah umrah pertama aku. Rasa macam satu beban besar dah terangkat dari bahu. Rasa bersih, rasa tenang. Terima kasih pada semua yang kirim doa. Aku dah doakan kalian juga tadi depan Kaabah. Semoga giliran korang pula sampai ke sini satu hari nanti. Aku nak rehat sekejap dan hayati suasana ini. Aku baru saja selesai solat subuh berjemaah di Masjidil Haram. Perasaan dia tak tahu nak cakap macam mana. Tenang sangat. Udara pagi ni pun dah cukup nyaman. Tak panas sangat. Kita kena gerak awal sebab kita nak kejar waktu sebelum matahari tegak atas kepala. Kalau dah tegak hari, memang mencabar sikit cuacanya. Alhamdulillah, kita dah sampai. Korang tengok tu, cahaya golden hour pagi ni memang cantik sangat. Sayup-sayup nampak tugu putih di puncak bukit tu. Bagi yang mungkin belum tahu, Jabal Rahmah ini sangat istimewa sebab di sinilah tempat pertemuan semula Nabi Adam AS dan Ibunda Hawa selepas bertahun-tahun dipisahkan selepas turun ke bumi. Sebab itu ia dipanggil Bukit Kasih Sayang. Tujuan aku ke sini selain melihat sejarah, aku juga nak ambil kesempatan untuk berdoa. Doa untuk keluarga, sahabat dan korang semua yang tengah tengok vlog ni.
Moga-moga Allah jemput korang jadi telamunya kat sini tak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Suka aku nak ingatkan korang semua supaya tidak mencoret atau menulis nama pada tugu tersebut kerana ia tidak dibenarkan bila korang datang lagi. Alhamdulillah, hari ini masuk hari ketiga kami di Tanah Suci. Urusan ibadah setakat ini berjalan lancar. Tapi hari ini ada sesuatu yang istimewa. Kami satu grup jemaah dah berpakat hari ini bukan sekadar fokus pada ibadah peribadi. Kami nak buat satu misi kecil. Kami nak buat sabil. Sabil secara ringkasnya, ia adalah sedekah atau pemberian secara percuma kepada orang ramai, terutamanya jemaah lain dan pekerja-pekerja di sekitar Masjidil Haram. Menu pilihan kami hari ini, nasi Arab, air mineral dan air kotak. Seawal pagi lagi, urusan tempahan dah selesai. Tengoklah ni, beratus-ratus bekas nasi Arab yang masih panas. Haruman rempahnya saja dah buat kita rasa tak sabar nak kongsi dengan orang lain. Inilah indahnya bila kita datang berkumpulan. Bukan setakat ibadah sama-sama, tapi bila bab memberi, semua pun laju. Kita ada air mineral untuk hilangkan dahaga cuaca panas ni, dan air kotak untuk tenaga tambahan. Momen yang paling menyentuh hati adalah bila tengok senyuman mereka. Tak kira dari negara mana, bahasa apa yang digunakan, bila kita hulurkan makanan, perkataan syukran dan doa mereka titipkan itu rasa sangat mahal. Kadang-kadang kita rasa nilai yang kita beri ni kecil, tapi bagi mereka yang sedang penat beribadah atau bekerja di bawah terik matahari, sekotak air itu pun dah cukup bermakna. Seawal jam 7 pagi, semua dah berkumpul. Ada yang bawa roti, ada yang bawa buah, ada yang dah siap bungkus nasi. Apa yang mengagumkan aku bukanlah jumlahnya, tapi semangat tu. Semua orang nak menyumbang, semua orang nak pegang plastik nak tolong agihkan. Suasana dekat sini luar biasa. Bila kita hulur je, ucapan syukran, jazakallah dan doa-doa yang keluar daripada mulut mereka itu, ya Allah, menusuk ke jiwa. Kita rasa macam satu keluarga, besar tanpa kira warna kulit atau bahasa. Tengok tu kawan-kawan, pakcik-pakcik kita pun tak nak kalah. Walaupun penat berjalan, tapi bila tengok orang lain gembira, terima pemberian kita, penat tu terus hilang. Apa yang aku belajar hari ini, sabi bukan pasal kita kaya atau banyak duit, tapi pasal hati. Kadang-kadang sekeping roti yang kita bagi tu, itulah sarapan paling bermakna untuk orang yang menerima. Di Tanah Haram ni, setiap kebaikan tu dirasakan berlipat kali ganda.
Semoga semangat Sabil jemaah-jemaah kat sini jadi inspirasi untuk kita semua. Tak perlu tunggu kaya nak memberi, cukup dengan sekecil-kecil perkara. Moga Allah terima amalan mereka dan moga kita juga berpeluang untuk terus memberi. Inilah keajaiban Tanah Suci. Allah gerakkan hati semua orang untuk berlumba-lumba kejar pahala. Sabil ini bukan sekadar bagi barang, tapi ia tentang berkongsi rezeki dan kasih sayang di rumah Allah. Terima kasih buat sahabat syurga aku dalam trip kali ini. Korang memang terbaik. Doakan kami semua dapat umrah yang mabrur dan kekalkan semangat Sabil ni walaupun dah balik Malaysia nanti. Rasa ukhuwah antara jemaah makin kuat. Sebelum ni mungkin kita tak kenal sangat, tapi asbab buat Sabil sama-sama, kita jadi macam adik-beradik. Itulah indahnya kembara umrah ni. Bagi air, bagi nasi. Bagi air, bagi nasi. Mana? Aja. Duduk juga. Ingat, memberi takkan mengurangkan harta. Alhamdulillah, selesai urusan Sabil kami untuk hari ketiga ini. Rasa lapang sangat dada bila dapat buat aktiviti macam ni secara berjemaah. Pesanan aku untuk kawan-kawan yang bakal ke sini, kalau ada rezeki lebih, buatlah Sabil. Tak semestinya kena besar-besaran. Sekadar air mineral pun dah memadai. Sebab di Tanah Suci ini, kita bukan setakat nak mengejar pahala solat, tapi kita nak belajar erti berkongsi kasih sayang sesama manusia. Hari ini hari keempat aku di Tanah Suci Mekah. Perasaan hari ini bercampur bau. Ada debar, ada rindu. Sebab apa? Sebab hari ini aku pasang niat. Aku nak cuba mendekati kawasan Multazam. Dan kalau ada rezeki, aku teringin sangat nak cium Hajarul Aswad buat pertama kali. Orang kata kawasan tu lubuk air mata. Jom ikut aku. Langkah kali ini rasa berat sikit. Bukan sebab penat, tapi sebab rasa kedih sangat diri ni bila depan Kaabah. Aku selalu tengok dalam TV je, tapi hari ini aku nak berdiri betul-betul di antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Rasanya ajaib bila tangan sentuh kelambu Kaabah. Hati rasa luluh. Aku doa sungguh-sungguh. Aku sebut satu-satu nama semua yang aku doakan, termasuk keluarga aku yang kirimkan doa. Korang enjoy lah ya momen aku waktu ni.
انزلي يا حاجة انزلي 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 من فوق انزلي انزلي تحت انزلي Sekarang aku berada di kawasan Multazam. Alhamdulillah, aku dapat ruang untuk rapatkan badan ke dinding Kaabah. Masa ni, aku dah tak fikir pasal orang sekeliling. Aku cuma fikir dosa-dosa aku dan segala permintaan yang aku bawa dari tanah air. خلاص يا حاج اطلعي خلاص Selepas di Multazam, aku cuba bergerak ke arah Hajarul Aswad. Keadaan memang sangat sesak. Jujur aku hampir nak putus asa sebab asyik ditolak. Tapi dalam hati aku cuma cakap, Ya Allah, kalau ada rezeki untuk aku rasa wangian syurga ni, permudahkanlah. Dapatkah aku cium Hajarul Aswad? Biarlah aku sendiri je yang tahu. Alhamdulillah, selesai untuk hari ini. Pengalaman pertama di Multazam dan Hajarul Aswad ni memang aku takkan lupakan seumur hidup. Aku doakan buat anda semua yang menonton video ini, moga Allah jemput kalian juga ke sini. Rasakan sendiri keajaiban yang aku rasa hari ini. Sekiranya anda ingin pergi ke Tanah Suci, anda memilih T-Team Travel, anda membuat pilihan yang tepat. T-Team Travel terbaik. Aku berada di satu lokasi yang sangat ikonik dan penuh bersejarah di Mekah, iaitu Jabal Sur. Kalau kita tengok dari jauh, bentuk gunung ini agak unik berbanding gunung-gunung lain di sini. Tapi apa yang buatkan tempat ini istimewa bukanlah sekadar bentuknya, tapi peristiwa besar yang berlaku di puncaknya sekitar 1400 tahun yang lalu. Jadual sejarah seterusnya kami adalah ke Jabal Nur, gunung yang sangat istimewa di hati umat Islam kerana puncaknya terletak di Gua Hira, tempat turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk ziarah kali ini, rezeki aku sedikit berbeza. Aku terpaksa akur untuk tidak ikut mendaki bersama mereka. Faktor kesihatan kaki aku kali ini tidak mengizinkan untuk menempuh perjalanan yang curam dan memakan masa hampir 2 jam. Tipulah kalau kata tak ralat. Hati teringin nak sujud di tempat baginda Nabi Muhammad SAW pernah menjerdiri. Tapi aku belajar satu benda kat sini. Ibadat itu bukan sekadar fizikal, tapi tentang sejauh mana hati kita sampai kepada Allah. Sekarang ni naik unta je yang aku mampu. Aku terfikir bagaimana hebatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang ketika itu sudah berusia tapi gigih mendaki gunung ini setiap hari untuk mengantar makanan buat Rasulullah.
Mungkin Allah nak aku berehat di bawah, bermuhasabah dan melihat kebesarannya dari sudut yang berbeza. Rezeki setiap orang itu tak pernah salah alamat. Sambil tunggu jemaah lain turun, aku ajak isteri pusing-pusing kejap dekat kedai-kedai kecil di kaki Jabal Nur ini. Dekat bawah ni ada macam-macam kedai. Ada jual jubah, kopiah, tasbih dan macam-macam cenderamata. Harga pun boleh tahan. Kadang lebih murah kalau pandai tawar menawar. Kita cuci mata kejap, mana tahu ada yang berkenan nak bawa balik buat kenangan. Kami pun nak siap-siap balik esok pagi dan nak bertolak ke tanah air semula. Okey, kita fikir lah, sana kita tak kerja kan, nanti tak adalah kita nak masjid atau pergi masjid selalu ke sini je lah, dah rutin balik kan. Jadi sebanyak upaya kita buat, kau boleh kita ke masjid. Boleh jadilah orang yang pernah pergi umrah, bukan orang pergi melawan atau orang mau pergi just jawab ambil gambar masuk dalam Facebook, lepas tu tak ada apa-apa, rugi. Mas akhir saya, kapan ni dah tak terdengar lah kalimat saya. Tak dengar dah suara saya lagi dah. Okey, tapi insyaAllah kalau rezeki kita akan bersama lagi, doa-doakan. Okey, insyaAllah. Jadi saya sebagai mutawif Titim Travel, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda telah memilih Titim Travel sebagai agensi yang membawa anda untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Saya juga memohon maaf daripada rambut hingga ke kaki. Ada katanya ada salah silap saya terkasar bahasa sepanjang saya mengetahui anda daripada awal hingga akhir. Ialah sebagai manusia kadang-kadang saya pun ada yang terlepas cakap, ada yang terlepas pandang. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya buat terbaik untuk anda. Sebenarnya apabila saya ambil anda di airport itu hari-hari yang sama tu, sebenarnya saya dah memberikan hati saya pada Allah. Saya tak bawa hati saya. Yang ada di dalam hati saya dan kontak hati saya adalah kamu. Sampailah saat ini dan akhirnya saya serahkan balik kamu tu hati pada saya balik. Sebab tu saya boleh ngamkan kamu. Sebab saya tak bawa hati saya. Kalau saya bawa hati saya, mungkin ada konflik sebab kita ada perasaan, kita ada rasa. Sebab tu saya tak bawa hati saya. Hanya hati kamu semua sepanjang 10 hari di hati saya. Terima kasih kerana memilih saya atau memilih Titim sebagai agensi itu untuk mengerjakan umrah. Okey, baik. Sebelum saya akhiri, saya nak minta satu pihak lelaki atau satu pihak perempuan bagi sikit bagi sikit pandangan ataupun bercakap lepas tu kita bersama. Boleh? Sekejap je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Boleh ke? Yang tu yang telinga ni. Awal. Boleh ke? Awal. Terima Ustaz. Okey, alhamdulillah kita selamat pergi dan selamat balik. Selamat menunaikan umrah. Moga umrah kita diterima. Moga kita semua mendapat umrah mabrurah insya-Allah. Kan kita sama-sama berdoa, mungkin kita ada rezeki lagi ke depan, nanti kita boleh dijemput lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bagi pihak semua, lelaki, jemaah lelaki, jemaah perempuan semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz yang banyak membantu kita. Banyak bantu kita di sana sepanjang perjalanan kita dari awal sampai akhir, memudahkan urusan kita di sana dari segi pengurusan hotel, dari segi bawa pergi masjid, ziarah dan semua sekali lah. Kami banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz kan. Kami semua berpuas hati, sangat-sangat berpuas hati di atas kenderaan Ustaz. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita mungkin boleh pergi lagi dengan Ustaz insyaAllah. Okey, setakat saja lah. Ada apa-apa lagi yang ni? Jangan nangis dulu. Ucap dulu baru nangis. Itu yang kita perlukan dalam. Tak apa kak, nangisnya. Nangis apa pakai mic? Nak dengar bunyi je. Yang penting kita record lah.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nampak nangis kesyukuran tu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Ya. Okey, balik. Bagi Ustazah. Assalamualaikum. Saya bagi pihak wakil perempuan, jemaah perempuan ucapkan terima kasih semua atas bantuan jemaah-jemaah lain antara kita. Semoga dijemput lagi. InsyaAllah. Bimbingan 3-3 mutawif sangat-sangat kita hargai. Kita oleh Encik Azlan. Segala kalau program tu yang ada kita boleh mampu ikut kita ikut, yang mana tak boleh saya minta maaf. Lagi ada apa-apa? Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Kalau ada sesiapa bawa penau sebut lah. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, untuk grup ni saya tak akan bubarkan. Saya biarkan. Sebab kenapa? Anda kata ada apa-apa urusan ataupun jemputan ataupun apa-apa, jemput dia kat situ. Ya, Sebab insyaAllah. kita jadi keluarga dah. Jadi keluarga dah. Cuma ada utara, ada selatan, ada semua kan. Kita jemput je, insyaAllah rezeki kita akan sampai. Kita tak habis kat sini. Kita tak habis sini. Saya tak akan bubarkan grup tu. Kalau ada apa-apa, just masuk je dalam tu. Boleh ke? Boleh. Okay, baik. Okay, kita dah sampai akhir je. Kita mari kita bersalaman dengan perempuan macam biasa. Lelaki pun jadi. Lepas tu kita akan bersorai. Sekejap. Saya dengan Umar je. Ni balik apa? Macam kebun tu kan? Jumpa lagi tau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cinta dia ni. Cik,